malam ini untuk mempersilakan Kompang Lima Beradik dengan selamatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar semua orang yang berada di sini? Sihat ke sihat? Sebelum itu kami perkenalkan dulu kumpulan kami. Hai, kami Kompang Lima Beradik. So guys, kami akan melakukan persembahan khas untuk pasangan pengantin kita yang cantik dan handsome yang berada di meja makan beradab di sana. Okey tuan-tuan, kita akan melakukan persembahan sebentar lagi. Tapi persembahan kami adalah persembahan yang biasa-biasa saja. Yang menjadikan persembahan ini luar biasa adalah daripada tuan-tuan semua. Jadi boleh tak kalau kami nak minta sedikit permintaan? Kami nak minta tuan-tuan semua bagikan tepukan yang paling gemuruh malam ni. Boleh ke? Kalau boleh kita rehearsal sikit. Tepuk sikit kawan-kawan. Mantap. Macam tu lah. Terima kasih. Say
Okey. Malam ni macam lah tuan-tuan semua ni. Saya nak kacau orang yang berbaju kuning dekat sini. Saya nak tanya abang yang sedap sekarang makan ni bang. Bang, kejap bang. Sekejap lah, boleh tak? Makan lebih tinggi, okey lah. Kita kacau orang yang tak makan ni lah. Okey. Baik. Abang, saya nak tanya bang. Abang tengok belakang. Diana hari ni cantik ke cantik gila-gila? Woi, kena jangan gila lah. Ha? Oh, cantik gila. Cantik gila tuan-tuan. Diana, bang, sekejap je. Okey, disebabkan puan Diana kita hari ni terlalu cantik. Kita buat satu lagu khas saja boleh? Kita nyanyi sama-sama boleh? Kita nyanyi sama-sama, okey? Sedia. Stand by. 3, 2, 1, go! Kita dah berjumpa dekat Dewan KRS ni. Nanti kita berpisah pun kat sini lah. Guys. Oh, jom. Nanti nak kita ambil gambar. Senyum sikit. Maju sikit. Okey semua. Cuba kita tengok betul lelaki kita. Abang Faiz. Ada unsur-unsur kejelesan tu. Abang nak lagu kat abang lah tu. Nak lagu kena jawab dulu dengan lelaki. Okey, Abang Faiz. Okey. Malam ni bahagia nampak ni. Tapi Abang Faiz, kalau bulan Ramadan kita tengok anak bulan ke? Tengok anak bulan bahagia tak? Bahagia kalau tengok anak bulan bahagia. Tapi apa yang lagi bahagia daripada tengok anak bulan? Tengok isteri saya. Memang betul lagi lah. Betul. Tapi yang lagi betul, I nak bulan madu dengan you. Kan bahagia tu. Abang Faiz, jangan jelak dengan sedih-sedih dah. Orang suka dia pegang lah. Kalau Abang Faiz tu dah halal dah. Lagu ni kali mana Abang Faiz? Dengar kan? Mari. Dia jaga tempat, mencuri hati.
kita beri tepukan kepada kumpulan Kompang Lima Berani yang telah mempersembahkan paduan kompang yang cukup bertenaga. Okey, minta adik-adik yang berada di bahagian hadapan peserta persalinan untuk berada di bahagian sisi tepi untuk acara seterusnya bersama di majlis malam berinai bagi Nurja dan juga Faiz Azhar. Baiklah tuan-tuan, kita teruskan lagi persembahan